Sebelum para penjaga diuji, sebelum keseimbangan dunia mula retak, di sinilah kisah ini bermula. This is mini world but big stories. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Mini World Law, yang di mana kita akan menceritakan tentang law sejarah permulaan cerita bagi Mini World aku lah. So macam aku cakap, hari ni kita akan membincangkan tentang watak Selirian. Okay, Selirian sebab first Ailoria, Qmade dah tadah semalam. So hari ni Selirian. Okay, first of all, Selirian ni dia menjaga kerajaan Aqualor, macam nama, kerajaan air. Dia menjaga kerajaan air. So gelaran untuk Selirian ialah Leviathan Laut Purba. Okay, macam dia sebut, dia jenis Leviathan. Okay, macam dia, setiap penjaga dia sama elemen dengan kerajaan masing-masing. Aku mau mention sekarang. So Selirian obviously air, and he also can use, dia pasang surut dan tekanan laut lah. Dia boleh memanipulasi benda-benda tu. Okay, so penjaga kerajaan mana dah, gelaran dah, elemen dah. Kita pergi pada sifat. Sifat Selirian ialah pendiam. Macam laut dalam, dia diam. And orang kata apa, dia berfikir jauh ke depan lagi, dia dah fikir dah benda tu. And dia also seorang yang sabar. Okay, dia tak macam Qmade, dia bertolak belakang dengan Qmade. Okay, Qmade kan dia tak sabar, dia jenis orang kata pelicik kan. Tidak, Selirian dia sabar orangnya ya. So apakah peranan Selirian dekat law cerita aku ni? Senang saja. Selirian ia menjaga rahsia dunia. Gitu. Dia menjaga rahsia tentang satu dunia. Dia jaga rahsia tu. Dia tahu segala benda yang dah tenggelam. Macam permulaan cerita, kenapa boleh jadi macam ni, dia dah tahu semua dah. Tapi dia simpan. And dia also simpan kebenaran lama dan kesilapan yang telah dibuat oleh generasi dulu. So kesilapan yang manusia buat, yang makhluk-makhluk lain buat, dia simpan benda tu. Itu peranan di dalam law ni lah. Okay, so like I said, everyone cara bertarung dia pun ada. Tapi of course dia air kan. Like I said, dia gunakan gelombang besar untuk hanyutkan dia punya enemy. Itu cara first dia lah. Cara second, dia mengawal arus dan tekanan air. So that's mean dia boleh heret dia punya enemy masuk ke dalam air, ke dalam laut yang paling dalam, and mematikan mereka. He can do that. Last sekali, ia mampu menenggelamkan musuh tanpa marah. Macam aku dah mention tadi, dia boleh menenggelamkan musuh, tapi walaupun dia tak marah, dia mesti boleh buat benda tu. Sebab dia penyabar kan. Penyabar dia. Okay, like I said, every character has the weakness, kelemahan. Obviously lah, dia ada orang kata apa, kelemahan dari masing-masing. Kelemahan Selirian ialah dia lambat membuat keputusan apabila dia melibatkan emosi. Kenapa macam tu? Nanti dia punya cerita. Kenapa dia lambat membuatkan keputusan? Dia tak sama macam Ailoria tau. Ailoria kan dia orang kata apa, empati tinggi. Tak, Selirian tak. Dia orang kata apa, dia mau kepada kunci dia punya emosi. Kenapa dia kunci tu, aku akan ceritakan nanti. So, like I said, everyone has their own quote. Sama macam Selirian lah. So, quote-nya berbunyi begini. Masa mampu menenggelamkan semuanya, termasuk kebencian. Kebencian di sini, you guys will know it. So, itu saja untuk watak Selirian, penjaga kerajaan Aqualor. So next, kita akan bincangkan tentang watak terakhir, iaitu Karmix, yang aku dah mention 2-3 kali dalam konten sebelum ni. So itu saja. Bye guys. Assalamualaikum.